Baik, dalam video kali ni kita nak bercakap pasal sebuah lagi karya Gareth Evans, yang mana sebelum ni kita kenal dia sebagai pengarah yang mengarahkan filem The Raid. Okey, sekarang ni dia dah international, dia dah buat filem Hollywood dekat Netflix. Sebelum ni tak silap aku dia ada buat filem Apostle. Okey, filem pasal ajaran sesat apa semua, dan ini dia macam kembali balik lah, come back to the roots of dia punya filem action. So aku nak cerita pasal pengalaman aku menonton filem Havoc, sebuah filem arahan Gareth Evans tahun 2025 yang mana boleh di stream dekat Netflix. Okay, Havoc ada Tom Hardy, pelakon dia pun memang kelas gila, dan bagi aku ini antara satu benda yang kita nantikan lah, sebab kita tahu Gareth Evans kan. Okay, dan cerita dia macam mana apa semua aku akan cerita, tapi sebelum tu kita intro. Baik, filem ni bermula dengan sebuah rompakan dari beberapa orang remaja. I mean that scenes memang padu gila. Aku boleh kata opening scene dalam filem ni memang pelik sikit dia punya visual, tetapi bagi aku dia nampak fresh lah. Okay, kemudiannya dia sampai ke satu tahap di mana cerita ni fokus kepada watak Tom Hardy ni, yang mana sebenarnya dia pun terlibat dengan rompakan tu, tapi dia cuba untuk bantu untuk cari anak kepada governor tempat tu lah. Okay, sebab anak dia ni kebetulan dia involve dengan satu insiden yang menyebabkan terbunuhnya anak kepada satu ketua mafia ni. So memang cerita dia havoc lah, sebab memang havoc, memang malam tu penuh dengan watak-watak yang sepatutnya tak connected, tapi disebabkan oleh a few insiden yang berlaku. Okay, watak-watak ni dia bersambung-sambung lah, memang penuh dengan jalinan-jalinan antara karakter. Okay, bagi aku bila kita tengok filem Gareth Evans lah, of course kita nak tengok satu benda, action. Okay, action sequence filem ni memang style Gareth Evans lah. Cuma aku nampak yang Gareth Evans tak implement silat lah macam mana dia buat dalam filem The Raid. Dia lebih tekankan apa yang bagi aku menjadi core kepada dia punya cerita, iaitu violent. So action sequence dalam filem ni boleh dikatakan agak ganas, agak brutal, tetapi yang aku rasa sedikit hilang lah ialah seni mempertahankan diri tu. Dia banyak action yang straightforward, pecah-pecah, tumbuk-tumbuk, tikar apa semua kan, dia straightforward. So seni tu kurang. Lepas tu dia dibantu pula oleh kamera yang bagi aku memang bergegak gila lah. Kalah apa ni Samsul Yusof punya kamera. Tapi itulah trik ataupun style awal yang pernah dipelopori oleh Gareth Evans bila dia shoot action. Kalau kita tengok dalam filem The Raid itself, secara dia orang shoot babak-babak action sequence tu memang nampak mendebarkan, kamera tu kesana kesini kan. Dalam filem ni pun dia guna teknik yang sama, pelakon sahaja ditukarkan kepada Hollywood, dan bagi aku action sequence filem ni less dia punya seni. Tak kira lah, patutnya dia letak lah capoeira ke, dia letak lah MMA ke apa ke, tapi dalam filem ni dia lebih kepada street fight. So dia lebih straightforward, kurang seni, tapi brutal itu memang padu gila lah, tak boleh bawa bincang lah. Awal-awal tu macam kurang sikit, tapi bila sampai dekat pertengahan tu, bila dia dah start ada action sequence apa semua, action sequence tu pula memang tak boleh bawa bincang lah, panjang. Dan aku puas hati jugalah, walaupun adalah some of the plot itself, some of the scene memang sangat bosan, sebab dia ini ialah filem Netflix, of course lah kan. Itu yang menyebabkan filem ni jadi macam ni. Kalau rasanya bajet tu lebih, of course lebih kan. Tapi bagi aku, untuk sebuah filem Netflix, Havoc adalah sebuah filem yang bagi aku boleh layan, boleh enjoy tengok kan. Dia banyak cerita dalam satu malam lah. So bagi siapa-siapa yang suka filem-filem yang macam ni, boleh layan Havoc di Netflix. Aku bagi rating lebih kurang 3.5 bintang. Okey lah untuk layan, dan I really miss that one. Aku harap lah satu hari nanti Gareth Evans akan buat filem Power Gum kan, yang mana ada action sequence yang bagi aku lebih padu, lebih banyak, dan bagi aku lebih brutal. Okay, dan aku rasa itu je lah kot review ringkas aku berkenaan dengan filem
Havoc. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.